Dia fikir kita main-main ke? Okay, sebelum game tu nak main sampai pukul berapa? saya tak pasti. Kalau habis nanti tengok macam ni. Tapi Right. kuat sangat baby tengah tidur satgi nangis. Salam Ryan nak minta duit sikit boleh? Game, Kau ni tak habis-habis Night minta Shop duit. Hotel, Alah, 100 je Ini last aku kasih kau baca duit demi ya. baca. Tak habis-habis dengan blog kau tu. Tapi tak mendatangkan hasil pun. Kau cari kerja cepat lepas ni. Ya, Ma. Kau kat mana sekarang ni? Dah 5 malam tak balik lagi. Ada dengan kawan ni sabar aku tak boleh baca lagi. Alright, so ni jawatan kosong iaitu penjaga hotel. Kita akan menjadi Adakah ini kisah Yudin? lebih kurang. Kalau Yudin Kita gaji akan- macam tu nak ke? Kita akan menjadi seorang pekerja yang bekerja di Hotel Gemilang, iaitu kita punya pekerjaan adalah untuk membersihkan hotel. Dan gaji adalah 7,000 gadayum. Banyaknya. Ada kerja kosong lagi tak? 7,000 per month. Gila, banyak gila. Weh, ada WhatsApp tu. Hello? Ada kerja kosong tak? Nak kerja ke? 7,000? Ini Mari pencuci, kita ini tamatlah pencuci kisah hotel hantu ke safari pencuci apa ni? sebelum Yudin jerit. Lain macam aja. 7,000 mat. Jadi gigolo apa ni? Alright. The day is the day. The Friday jangan lupa solat Jumaat. Itu Alright. Macam kita bincang, Selamat shift maju kau jaya jerit malam. bye-bye. okey, Itu kau dengar bos elok-elok. lah. Aku cakap ni sekali je. Kerja kau senang. Bilik mana yang dah check out, aku nak kau kemas. Cadar Okay. katil dalam bilik tu kau lipat cantik-cantik. Okay. Kapet kau vacuum, jangan bagi dah habuk. Okay. Yudin Sampah. tengok buku tepi tu. Takkan aku nak terangkan. Okay. Buang lah. Okay. Tandas pula kau bersihkan. Okay. Selagi kilat dia tak nampak muka kau, Okey. kau bersihkan lagi. Okay. Barang tandas habis, Banyak kau cakap ganti balik. Jangan biar kosong. Okay, Kau malu aku je kalau guest cari siapa tak jumpa. Yudin Lepas ni tu, akting padulah. Atas meja ada barang kerja kau. Ada papan keratan dan lampu suluh. Bilik yang nak dikemas, kau boleh refer dekat papan tu. Satu lagi, lampu suluh tu model lama. Makan bateri macam Yudin gila. ni akting padulah. Tapi boleh pakai. Kalau kau nak bateri lebih, ada atas troli dalam bilik utility. Jimat-jimat sikit bateri tu. Benda bukan murah. Tu je. Yudin. Dah siap kerja, kau report. Bye. Bos kita ni pandai nak menyuruh orang ke? Tak, betul ke tidak 7,000 dia bagi ni? Okay, so dia cakap kita kena buat Okey bateri kat bilik utility. yes, bilik utility. Alright, ni tab. Aku tak tahu untuk apa. Ghost Journey, what the heck? Ini main game ni ke? Apa tu nama dia? Demology tak super mula tu. Demology. Buku latihan, panduan buku, hantu, penting. Okay. J. Ada banyak hantu tu. Kepala otak dia. Pereta. Kuntilanak. Penanggal. Pikongkoi. Wah, ini aku lemah. Pocong. Hotel Gemilang. Hotel Gemilang pun hantu juga. Pertakin bagi makan buah kalau What tak happened dia here akan during banyaknya kena baca, ya Allah. Alright, so ni flashlight. Okay, so dia cakap flashlight ni dia makan banyak bateri. So kena jimat-jimat. Kena jimat-jimat sikit. Macam mana pula aku nak buka flashlight ni? Oh, F. Okay. Tapi sebelum saya menjerit hurah hui sekejap lagi, kan? Adalah seorang viewer saya ni, dia Jimat bagi tahu saya flashlight, Din. untuk buat something. Apa yang dia cakap tu saya akan turutkanlah. Dia suruh saya pakai helmet. Takut tergantuk. So hari ni saya akan pakai helmet bermain game hantu. Sabar Yap, kau tengok ni helmet arwah atuk aku ni. So lepas ni aku tak tergantuk lagi. Kepala pecah dah. Tingkap pula pecah gila Lepas ni aku takkan tergantuk lagi. Aduh. Alright, so kita bergerak sekarang.
Amoh lah kita bergerak Mesti akakkan slow. Aku tak rasa ada apa-apa kat sini. Awak terantuk Aku ke? kena pergi tingkat 1 ni. Alamak, kena pergi tingkat 1. Okay, kita akan pergi ke tingkat 1. Ui, nah, ada mana cok lagi? Kepala otak ni. So, kita kena lari pada hantu lah kayaknya. So ini dia punya apa benda ke? Tahu benda tu. Nak main game horror ke game racing ni? Tak tahulah. Oh, okey. Ni tolak ah. Macam Haikal tak gitu tahu punya. buat betul-betul. Susah doh nak tolak benda ni sumpah. So kita akan pergi bilik satu persatu untuk membersihkan dan mencuci semua segala kotoran. Hai, nak pergi bilik mana? Hai, nan desu ka? Tekan tab tu tengok bilik mana suruh. Tekan tab. Room 113. Okey, 113. Okay, kita pergi. Thank you for the tips and not itu. Siapa pula? Pecik! What the hell about that? Sana. Ya, kita pergi sana. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Susah doh nak bawa benda ni, sumpah. Aku dah macam main Valorant dah ni. Mana-mana yang tak share lagi live saya, korang boleh share dulu. Repost dulu saya punya live semua, supaya ramai lagi orang yang boleh tengok saya pakai helmet lagi ni. Ui, slow mat bawa benda ni. Okay, room 112. Okay, room 113. Yeah, kita dah sampai. Hai. Heleh. Punya aku pusing. Sini je. Heleh. Tengok Yudin jadi penjaga hotel terus rosak. Assalamualaikum. Allah, ni hotel ke apa ni? Kadayum. Oh, bersepah ya. Teruk betul panggil orang memang sekarang ni. Tekan tab tengok dia suruh buat apa je. Tie up the bed. Okay, tie up the bed. Okay, tie up the bed. Tak boleh pun. Apa ni? Buka lampu lah. Boleh buka lampu ke? Oh, boleh buka lampu lah. Cakap lah. Kan elok. Kan seronok sikit. Okay, jom kita dekatkan sikit supaya kita mudah untuk mengambil barang-barang. So, tie up the bed. Macam mana nak Tengah tengok ambil biru punya? Sekejap. Ni Ni. Wek. Yeay. Oh, macam ni. Okay. Senang kerja. Senang-senang kerja macam ni dapat 7,000. Damn. Oh. Apa tu? Game app ni. Collect all the trash in the room. Okay. Collect all the trash. Sure mah. Sure lah. Hai. Tak buat apa pun. Kena ambil ni. Hai. Cimen awak takut ke? Macam mana nak buang tu sampah ni? Tu sampah kat atas meja. Oh. Kena buang sampah ni lah. Faham? Alright. Ni pinggan ni, siapa nak basuh? Alright, so restore the towel, tissue and shower gel. Shower gel yang mana ya ni? Ni. Okay, betul? Tanda at tanda Tissue restore. bahagian MADTZY tanda penyelingan bahagian 2.0. Tissue nak letak ni? Oh, sini. Melipat kain. Takut terkejut. Wipe the stands on the toilet walls. Kena wipe pula. Nandeska lah macam ni. Melap-lap lu. Lagi? Oh ni.
Okay, okay. Okay. Kalau jump scare tutuplah. Okay, so kita pergi ke next bilik. Okay, kita dah masuk bilik orang, jangan lupa tutup lampu. Marah orang kan. Okay, so kita akan pergi ke bilik 103. Bilik yang bernombor 103. Siapa pula nangis malam-malam ni? Siapa tu? Oh, biasalah. Family kan pergi bercuti. Family pergi bercuti, kadang anak dia nangis. Biasalah tu. Kita kena Ufnuzon. Wowers number Wonderland. Mana ada check-in? Kita kena Ufnuzon. Assalamualaikum. Hei. Oh. Assalamualaikum. Oh, okay. Tak apa, benda-benda macam ni tak payah takut sangat. Okay, so kita wipe dulu. Confirm kena wipe punya. Oi, aku risau betul lah ada sebelah aku ke apa ke. Assalamualaikum, Beng. Waalaikumsalam. Kita wipe dulu. Achimon Wowers mendekar. Kita wipe dulu. Hai. Dah. Beng dah main karak ke? Lepas saya habis main game ni, nanti kita main karak sama-sama. Apa ni kata jantan mana main tutup pintu? Tak, saya nak tutup pintu tengok ada benda tak nak bersihkan belakang pintu tu. Nampak tak? Bijak. Bijak cik alasan. Beng saya dah ada ras. Ini apa benda ni? Collect all the trash. Collect all the trash. Oh ni kot. Okay, kita buang sampah dulu. Okay, settle. Alright, tutup lampu dulu. Jangan biar lampu terbuka. Okay, ngam. Okay, next. All tasks complete. You can rest in the counter for now. Okay. Nak bagi tips sikit kalau ada hantu pertakin cari buah. Apa tu? Udin nak bagi tips sikit kalau ada hantu kereta kena cari buah. Oh, dia kena survive macam tu ke? Dia survival ke macam mana game ni? Dia game ni survival ke macam mana? Saya tak faham. Alright, kita kena letak balik. Takut nanti bos kita marah. So letak balik dalam ni, okay? Betul. Alright, kita pergi counter. Assalamualaikum. Kenapa pintu tu tutup balik? Saya macam ada firasat something lah. Okay, tak ada. Okay. Pampadumpi dam. Okay. Kalau ada hantu nanti, dia akan ada kat sekitar tu. Okay, the night shift is over. So kita akan pergi ke night shift yang kedua. Okay, let's go. Hotel Gemilang. Kadayum. So kita akan pergi ke night shift yang kedua. Dah malam kedua. 3 malam. Hello? Hello? Ah. Aku dah baca report kau. Alanta. Bunyi pelik. Benda hotel lama kot. Siapa tu? Tak nak dengar apa aku cakap. Yo. Okay, kita buat benda yang sama lagi. Go to the room 102. Bla 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 bla. Baca buku hantu tu macam mana kalau ada hantu. Mana? Important note. Prints from the kitchen at 6th floor seems to certify it when placed on the altar in the person.
It wonder draw the area as if share Achievement something. masih ada. Keeping mind getting too close make it Baca charge saya nak without. hilangkan dia jadi tak payah baca habis. Macam mana dia tak highlight benda tu? Dia tak highlight benda tu. Macam mana aku nak baca yang dia cara nak buang ni kan dia? Macam mana nak buang benda dia? Macam mana nak buang benda ni? Tu yang saya tak faham. When she spawn, Beg the saya light will terjejas go dalam dark. karang. Find the electrical TV panel ini on untuk the sebab LG plastik floor tergenggam. and turn the light back on. So baca important note je lah. Okay, faham? Important note je. Don't scare at it for too long or you'll die. But don't look away for too long. Either or it will rush you. Keep looking back and fought to stay alive. Oh, ni kena lari tu. Pocong. Kalau jumpa pocong kena lari, cong. Wina. So kalau kena jumpa pocong kena lari. Okay. Kalau jumpa si Pih Koi Long Koi Toy ni, hantu Jepun. Hantu Jepun? Macam hantu. Kan lagi aku cakap aku kena ban pula. Tak apalah, halal lah. Load it away from the door first. Once you have enough distance, run back and stick the talisman from the Mereka card. orang minyak je. Ni bukan orang minyak. Kuntilanak kin sembur air yang kat meja kerja tadi tu. Kan lagi saya cakap saya kena ban lagi yang. When she spawn the light blah 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 blah. Okay. Grab the holy water spray out the card. Okay. Holy water lah spray kat ni kat kuntilanak ni. Okay, kalau Preta Simon, orang minyak lain kah? at G floor same to Ben finish sepatutnya helmet ada di depan tutup untuk jump scare. Okay. Kalau jump scare saya tutup memang tak lah. Ciao lu. Buat kerja. Bos dah bagi kita 7,000, takkan kita tak buat kerja kan? Kita dah buat kerja. Kita jantan apa takut kan dik? Kita jantan lelaki. Takut apa? Lepas karak apa? Lepas karat tidur. Ya Allah, susahnya nak kawal benda ni. Pamparam pidum bidam. Kita akan pergi ke bilik 102 untuk bersel. Astagfirullahalazim. Siapa tu? Jangan dekat. Tidur di hotel gemilang. Ilmu iman aku penuh di dada. Chill dia jalan je. Oh, dia jalan je. Okey. Kejap. Kena macam ni. Aku nak tengok siapa yang masuk pintu. Sekejap lagi, Kang. Pandang belakang ada something pula, Kang. Nampak tak air Nampak tak air tu? tu? Air mana? Yang ni ke? Yang ni? Ni holy water. Yeay. Okay, Kan thank dia you. nak Thank you bagi jalan tahu. pasal nak tercirit. Nanti cirit. Kin sembur kat kunti. Spicy cup Marie Dia bukan Maggi, dia Marie. Siapa pula beli Marlboro merah ni? Dan Broro Dayem Magi orang utara AHA. faham. Okay, that's vacuum. Aku dah lama nak pakai vacuum ni. Pakai juga akhirnya. Dah. Nanti bos tengok CCTV kita main-main kan. Gaji kena cut. Beng ras membelah. Tower restock. Okay, tower restock. Ye tahu pakai helmet, tapi ini bukan karak. Shower je restore. Okay, shower je restore lu. Top up lu. Top up tisu lu. Alright, so settle. Kita lampu dulu. Jangan dibiarkan, nanti bos marah. Dia cakap, kenapa awak bil elektrik dah naik? Kenapa awak? Siapa puja tapak kaki tu, ya Allah? Din bawa balik dalam beg untuk kesian tengok
106, 106. Kejap. Aku risau lah dalam lorong ni. Oh, okey. Aku risau. Dengan helmet dia HAHA. Kelas 4. Assalamualaikum. Oi. Astagfirullahalazim. Allah. Weh. Hantu petang keluar dah woi. Ya Allah. Nak balik. Bos, Kitchen Din kitchen. ada budak mati bos kat atas. Kitchen ambil buah Din. Kitchen ambil buah. Mana? Helmet cabut. Siapa pula Sofia ni? Ikut nervouses. Cepat beng. Ya, mana buah? Jangan jerit, kita ada perjanjian. Okay, siapa aku? Assalamualaikum Din. Waalaikumsalam. Mana buah? Buah mana buah? Cepat, buah mana? Cari. Tanda penyelidikan. Wah, bila masa ADTZY, tanda penyelidikan. ada pula masa aku nak cari buah kat sekarang. Selamat duit akak ni. Din, adik aku tanya kau alright tak alright. Mana apa benda ni? Sudah Alkisah. Tasty runes. Ni good. Jap. Ni good. Okay. Hal tu. Important note, prune from the kitchen at G floor seems to finite it when placed on the altar in the personal relationship. 是什么？你是啥？你是啥？Balai! Okay, aku takut. Okay, tak. Sorry. Nanti. Tanda. Ni. Meh. Macam mana pula aku nak letak benda ni? Tu tanda. Tu tanda tu. Ah! Subhanallah. Janganlah kejam. Ui, bapak laju saya sumpah. Allah, mana habis? Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tamat duitku. Tamatlah, sudah Alkisah kali. Mati kau. Makan ni. Ayam gepuk. Ya. Oh, selamat. Allahu Akbar. Okey, kita pergi ke bilik 106 tu balik untuk membersihkan apa yang perlu dibersihkan. Oh ya Allah, terkejut aku. Terkejut aku vacuum ni. Wah, terungat. Batal balik. Bukan main dia kak. Kita jantan. Oh, okey. Dah, jangan kacau. Tengah bersihkan ni. Sabar jap. Sabar. Sekejap lagi jam sikit. Tengah pakai vacuum ni. Wow. Vacuum dulu. Dalam ni kena vacuum. Wow. Okay. Settle. Pam padam pam pum pum pam 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 tam tam. Pidum pidam pam tedam tam tam tam. Tam 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 tadadam dam dam. Dadam dam dam. Siapa pula gelak tu ya Allah? Sangat banyak lagi cabaran di hadapan. Shh, jap.
Apa tu? Lampu kelip-kelip, ya Allah. Mana? Oh, okey. Kejap. Hantu kunti tu. Kita jantan. Syahid! Subhanallah. Ada benda kabelkan. Mana? Mana? Kau fikir aku takut kan? Pergi. Mana? Fikir aku takut kan? Baik, mana? Tahu kau takut. Tahu kau takut. Mana? Mana? Ya Allah! Hai! Nya! Apa kau lakukan, Ding? Mati. Entahlah, aku pun tak tahu apa yang kau buat. Bye. Pararadam. Stain wipe? Oh ni. Pararadam. Bergulap nangis tu, ya Allah. Berak lah ni. Dia kena buat macam ni. Oh, dia ambil masa nak spray benda ni. Echimon akan cuba tayar solo. Biar lu. Kita buat kerja kita dulu. Dia ambil masa nak spray pun. Tutup pintu dulu. Kena jaga jarak dengan kunti tu pas tu spray. Oh, kena jaga jarak. Okey, faham. Satu dekat sana. At Haikal Ado tak kuat. Dengar komen baru Timur. Bunyi apa siap? Echimon. Okey, tak ada apa. Alright. Bersihin dulu ya. Kita wipe dulu. Ingat gaji 7,000 apa nak takutkan? Gaji. Ya, gaji 7,000 ni lah sebab dia kenapa gaji banyak sangat. Mahal sangat gaji dia. Ni lah sebab dia. Inilah salah satu sebab dia kenapa gaji mahal sangat. Aku kena letak dulu barang yang aku tengah pegang ni. Alah, nak kena letak pula. Benda ada tangan kiri kan. Gunalah tangan kiri tu. Banyak alasan betul lah. Tapi rasa tak cukup gaji kalau hantu macam tu. Banyak betul orang ni tinggal barang-barang ni.
Bersepah-sepah lah siap. Okay. Restore towel. Ui, ni semua benda dia pakai betul-betul manfaatkan hotel ni. Habis semua dia pakai je. Towel dia rembat, tisu dia rembat, pewangi pun dia rembat. Ni banyaknya bilik. Okay, kita kena pergi 106. 106 agak jauh sikit. Orang tak nak rugi. Macam mana ni? Ni mesti orang tak nak rugi. Itulah tu. Semua benda digembat ni. Okay, 106 dekat depan. Cepat dia 3 jam lagi. Macam ni lah. Mampus kau. Mati kau. Ini Udin lah. Jangan-jangan takut dengan benda-benda makhluk halus ni. Sekam tu. That badge. Okay. Okay. Alright, settle. Okay, next kita vacuum dust tu. Wow. Okay, restore towel. Okay. Tisu. Kalau penanggal dia hard sikit Din, Show. sebab dia takut lampu, mungkin dia akan tutup lampu kat basement. Alamak, benda ni keluar tu. Sekejap, kita kena ambil buah kat belakang. Alah, bukan. Bukan sini. Okay, sini. Alright, dia kena pergi masuk sini. Okay, right. Saya dah jalan. Kau relax je. Nan desu ka? Where's the fruit? Banana fruit tu time mana? Nan desu ka? Mana buah tu? 3 hours later. Mana tu? Siapa? Bawah tu ada lagu. Oh lah. Lagi asterisk. Alah. Cuai. Ni bukan cuai, ni coy. Coy. Itulah cari hidung. Alamak, lagi 2 jam tu. Cepat tu. Nak cepat. Poltas complete. Okay. Mengapa aku tak dapat melupakanmu antara perjalanan
Yeay. Yeay. Dah habis kita punya night yang kedua. Biar. So ada night ketiga dan night keempat kan? Ada night kelima tak? Oh, dah habis. Night kedua Night kedua Akak Cimen tengah sorok. Kecil betul serok. Okay, kita akan Karat main last night kita. Dan kita akan bertukar jadi karak pula. Last night Kita akan sambung night seterusnya esok. Alright. Ya Allah, aku yakin. Loh? Hello? Ha? Hai, report kau ni macam mana lah. Okay, macam ni lah. Kalau kau jumpa lagi hantu tu, kau tanya dia nak duduk bilik mana dan berapa malam. Nanti kita hantar bil. Tu je. Senang kan? Dah, Bos. kau pergi kerja. Bos, orang cakap elok-elok bos. Bos jangan main-main bos. Tolong bos. Kau ngajar dia fikir kita main-main. bodoh. Abang pakai ras juga belum? Dia fikir kita main-main ke? Siapa pula yang berlari tu? Rini din hantu penanggal dah keluar. Dah. Hantu penanggal dah keluar dah. Habislah. Matilah nak macam ni. 203 cok. Nah, bilik 2 dekat ada ayam. Tingkat 2 cok. Sebelum tu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kau selamatkanlah aku dengan kerja gaji 7,000 ni, amin. Tak apa, berbaloi dengan apa yang diberi. Let's go. Rini flashlight sebab hantu penanggal tak suka lampu, mungkin dia tutup lampu kat basement tu. Oh, iya ke? Okay. Selama pasti masih bisa Hai Cha. Nak bagi tips je. Assalamualaikum. Jais. Buat apa dalam bilik ni Teruk betul bang Lalu nampak sangat customer yang duduk dalam bilik ni. Dia tak jenis yang bukan jaga hijin. Apa tu dalam bilik bersepuluhan? Teruk betul. Tengok. Ada cirit sini. Tengok teruk punya perangai. Hijin tak jaga langsung Tutup pintu dulu. Safety first. Lalat dinding lu. Tak tahulah customer ni dia buat apa dengan dinding tu. Itulah tu. Jangan tanya Jangan tanya sendiri faham lah. Sendiri mau faham Dia berak, dia cirit-cirit je tu. Dia mencirit dah tu. Aku kena letak dulu barang yang aku Alah, kena letak pula barang. Tergabut betul. Okay, 2.13. Kita kena pergi bilik 2.13. So saya tahu bilik 2.13 ni, saya tahu mesti ada something ni akan jadi. So standby lah Standby. Dalam banyak-banyak kari-kari apa yang sedap? Kari pap H. Kari pap. Kari pap yang tadi inti ke ada inti? Oh, kita kena kejar masa Antioksidan. Ya. 2.13 kan? 2.13 kat depan ni
Siap sampai. Assalamualaikum. Pengen gelap-gelap sangat ni? Suka gelap-gelap? Take the bed. Okay, take the bed. Okay, take the bed. Okay. Okay, okay. Jauh lu! Di basement cepat Din. Basement kat ada. Bukan situlah. Ya Allah, basement kat mana? Tu depan. Depan. Belakang. Ya Allah. Macam mana pula aku nak fake benda ni? Oh. Mati kau. Tengah sedap-sedap buat kerja kau kacau pula ha? Kira aku takut ke ha? Bawah ni ada apa tu? RSB? Araso? Araso? Dah. Ni. Ya Allah, beti habis syok. Lagi. RSB? Araso? Mahal pakai helmet ni. Takut tergantuk lagi kat seat. Ambil bateri kat meja kerja tu tak silap. Dia dekat kita punya yang apa troli tu. Jap. 2.13 sana. Selamat hari raya pada Iskina kau pun yang tua. Buka lampu dulu. Hari ni. Buat apa? Bersepah. Tahu barang yang aku tengah pegang ni. Alamak, tangan kiri ada pakai lah tangan kiri. Berani dia kacau tengah buat kerja. Berani dia kacau Udin buat kerja Fikir aku ayam ke? Mes ni banyak betul makan Maggi. Mesti customer botak melicin ni. Saya nak keluar nikah. Siapa pula nangis habis ni? Mama. Mana? Alright. Mana? Oh, tak kena. You what the heck? Lari lagi lah. Ui, nasi bala syukor. Janganlah nangis. Sudahlah, jangan nangis. Ya Allah. Allahu Akbar. Alright, sampai di situ saja kita main game seram ni yang tak apa nak seram sangat. Membersihkan apa yang perlu dibersihkan. Oh ya Allah, terkejut aku. Terkejut aku vacuum ni.